Okay, sekarang kita dekat nasi tempong. Apa kita nak mampu rasa macam nak tumbuk orang. Sekejap ke waiting ni? Habis sebagai nasi tempong ni macam dia punya apa signature Bali ya. Oh dia hantar makanan cepat gila weh. Dalam 5 minit tu pun ayam lebih. Nak seluruh badan ke? Sini ada kampus emang. Di sinilah. Jadi datang sinilah jadi. Guys, tak nak rekod muka sendiri boleh tak? Okay, so tadi kita dah lewati sana. Itu tempat tu memang selalunya kalau pasal orang Halimah kat gambar kat situ, dia ada 2 dinding tu kan. Okay, ini depan dia ada laut ni, laut Killers. Kita di Pura, tapi tak jumpa jalan, tapi jumpa laut. Lautnya cantik banget. Dan monyet, ya ada beberapa monyet di situ. Guys, tengok phone dia kena ambil, dah lah bertali. Foto. Kena masuk kat jamban. Kena record straight. Sekarang kita akan naik ke Pura ni. Tak tahulah idea siapa ajak naik atas ni. My idea. Tanya guys. Betul. Ini luak. Okay. Ya. Makan kopi. Dari kotoran luaknya, kalau yang ini sudah dibersihkan. Jadi ini setelah dicuci dan juga setelah dijemur ya. Testernya ya. Nah, jadi untuk ini teh nombor 1. Rosel tea. Panas nak hang. Literally teh lah. Tak macam ni. Rasa saja. Lemongrass. Oh, ada gula dah. Itu dua. Itu dua. Nah, Rosel. Ni apa? Tu mana? kita tak dengar. Ini biskut dapat. Kopi terjatuh tadi kat dalam kopi, so kita cuba. Kenapa tak bagi gula? Ahad. Test the Taste. Nak rasa sebelum tu punya serbuk banyak benar ya. keripik ni patut makan dengan kopi tau. Juga? Makan yelah. Bukan Betul maksudnya betul tadi. macam ni untuk cleanse your palate. Apa makan macam gajan juga. Oh ya ke? Dia yang cakap. Nanti kau ni
perempuan? Kayak kerajaan Itu atas ke dulu bawah. kita masuk. Menikmati pandangan. Satu je. Guys, orang sebelah tinggal laptop. Seperti di Korea. Sekarang kita nak menuju ke pantai. Kat sini area resort. So macam sana macam lawa lah. So tu jalan kaki je untuk ke pantai. Jadi driver tu dah drop. Kau je yang faham sebab kat sini. Hey. Dapat air. Dapat splash. Dapat splash. Okay, nak masuk sini 25,000 seorang untuk foreigner. Tapi nak dia macam tak ada apa-apa. Dia memang ada splash ni sahaja. So, kalau korang nak ambil gambar, so korang kena bersabar menahan panas terik. Kat sini sini nampak splash air sahaja. Tapi kat sana tadi tu batu tu dia macam menakjubkan sikit. Dari yeah. Still manis. Apa bagai suara dikit? Hi guys, so sekarang kita di Pop Mart di depan Hirono. Oh my god, so cool. Hari tu saya datang sini, ramai gila orang beratur kat luar ni. Sini tak ada orang. Kita pusing-pusing inside. Beli satu ni tak boleh ke? Beli apa? Satu ni je. Hai, so sekarang kita di Pantai Kelan. Kat Pantai Kelan ni orang tengok sunset. Good. And then tengok kapal terbang. Dia ni ada kamera ada kapal terbang. So kita dalam sekejap cari air, and then pusing-pusing dekat-dekat ada macam massage, nak cari massage. So ni ada kedai massage, sekejap kita tanya. Okay, so kita nak mandi. We are kat Tengku Shadow.
Okay, so kita nak pergi urut sebab akak tadi kata datang ya. So okay, kita datang lepas kita mandi. Okay, so sekarang kita nak urut. Tengok best ke tidak. Sakit gila nak mati. Paling baru kan di Bangun Kari Canggu ni. Kecap tangan balik kena gigit nyamuk. Oh, ni ke marketnya? Lagu lebih banyak lagi. Oh my god. 7,000 satu spray. Wow. Sekarang ni saya pergi dekat Canggu Center. Yang ni nampak macam lebih friendly. So, sekarang kita di Tanah Lot. So guys, saya bawa baby saya dan kat tepi. Diorang je pakai slipper. Diorang semua pakai kasut. Wah. Kita nak cuba rasa air. Sorry kat diorang Guys, memori saya dah full lah. Dan saya pun dah terlalu panas ni. Ui, besar memang. Mana mama. So kita nak cari painting je, cari oleh-oleh yang dekat area sini. Tadi kita ambil gambar dekat padi tapi kat tepi jalan je. So tak record. Cari hadiah untuk oleh-oleh lah untuk kawan-kawan kan, kesian mereka. Comel je. Cara seperti bagus ni. Okay, betul juga. Ui, tengok tu teman. Gila, rosak lah. Macam tu jalan. Dah lepas, kita orang kena pusing balik. Tak boleh lalu.
kita di mall, makan sekejap sebab nanti kita nak main basikal dekat belakang mall tu. Ada laut. Ini kita nak solat. Tadi tidur kat dalam kereta, rasa macam ngantuk gila. Okay, kita makan ini di apa ini? Di MMA. Nasi apa ni? Tempel? Ya, timbel. Timbel, nasi timbel sama lele. Nasi timbel, ayam goreng. Nasi timbel paru. Silang tempe. Let's go. Mami cycling. Guys, saya pakai kain. Style kan. Orang yang tengok bukan kita. Asalkan pakai seluar. Laki-laki tengah. Jadi takut ada dua kemungkinan. Kalau memang pas kelahirannya dia bagus, bagus banget jalannya. Tapi kalau dia bisa jelek, ininya kelahirannya bisa ngerusut banget. Oke, kita dah bungkus Malioboro. Dayu belikan nasi Malioboro semalam, sedap gila guys. So kita beli lagi. Okay, ini seleman kita. Dia dah went through almost everything. So kita akan cuba dia. I'm rebel, me baby. Okay, nasi baik. Kita beli satu je. Sebab kita memang suka yang original. Okay, sebabkan dia tetap golek. Okay, kita keluarkan. Dia ni bising sangat. Macam nak gaduh. Kalau aku rekod tu nak gaduh. Aku tak rasa icing sugar dia. Tapi aku rasa dia biasalah. Kalau saya berpasan, saya tak buat room tu lagi, room hotel tu. So ini dekat luar. Okay. Ini luar dia. Yang dapat rumah depan sikit-sikit macam tu. Ni bawah dia. Kan? Masuk dalam. Ada 3 katil. And then table. Ni ada peti. Ni tandas dia. Tandas dia agak kecil untuk 4 orang. Tapi so decent lah. Sakit gila bontot sebab naik basikal semalam. Basikal tu dah macam tak ada sepan pun. Duduk tu sakit lah, gila. Tak tahu macam nak explain tu sakit. Sekarang ni kita dekat Nusa Dua. Oh my god. Kat sebelah sini ni hotel paling mahal dekat Asia Tenggara. Besar, bukan mahal. Oh sorry, terbesar di Asia Tenggara. Padahal hari tu saya pergi sebelah sana tau. Macam pelik sikit lah nak turun dia. Laut dia lawa tapi nak turun dia macam tak tourist friendly nya. Jom. Ni dekat depan villa dia. So hotel ni ada resort, ada villa. So ni villa dia. Lawa gila. Macam ni Weh. Gabriela. Okay guys, so sekarang kita dekat tempat yang lawa gila. Dia macam ada like dalam mata batu boleh ambil gambar. Tapi air dia tengah naik sekarang. Wow. So kita tak payah turun. Tapi ni view dia.
Okay, sekarang kita di tempat ni namanya Puja Mandala. Puja Mandala. Kat tempat ni ada 5 tempat ibadat. Okay. So cool. Okay. Kat sini ada Masjid Agung Ibnu Battuta tau. And then sini gereja Katolik. Katolik ada Yesus kat situ. Jesus. Namo Buddhaya. Is that what it is? Okay, so cool. Oh ni Buddha lah, sorry. Vihara Buddha. This one is Buddha. Ni gereja Kristian. Gereja Kristian Bukit Doa. Okay. Like that. Lawa. Inilah Pura Hindu Bali. Lawa ya sebenarnya. Ni dia. Jumpa lagi akak. Ya, saya flight. Terima kasih banyak Kaya. Kita minum air tumpah pula. Okay. Okay guys, tak ada boyfriend. So saya rasa macam ada sakit je kepala. Tak jumpa boyfriend. Okay. So, bye guys, balik dulu.